Jom. Tak depan tu. Dah nak tengok jauh kan. Gimana ni adik? Abang Tengok rabbit. boleh makan ni. Ini yang Arisa nak pergi sangat ni. Duduk sini dulu, duduk. Azim. Ada apa kat dalam sini? Ada banyak binatang. Oi, macam-macam ada. Ni kena letak kat tangan. Buat baju pun boleh. Adik dah letak kan? Tipis sikit warna manja. Tak perasan ni tak. Oi, sorry adik. Okey, jom. Jumpa rabbit terus. Oi, ada rabbit lah adik. Dah jumpa rabbit ke belum? Ada rabbit anak. Jangan buka dia, terlepas lah dia. Ini bukan rabbit. Bukan hare. Hare, siapa cakap hare? Hare. Kenapa? Hare daripada New Guinea. Binatang selain. Ini rumah apa pula? Rumah bird. Rumah kakak tua. Go, okay, go. Ini rumah kakak tua. Kakak muda? Oi, kakak tua. Kakak tua, kakak tua. Jangan. Oi, cantiknya dia. Hello. Kenapa burung ni dah pakai tudung pula ni? Burung dah pakai tudung. Woi, besarnya burung. Oh, dia tak suka pegang. Dia tak suka pegang. Dia tengok je. Hello. Hello. Dia cakap lah. Dia boleh cakap. Hello. Tadi cakap hello. Tadi dia cakap hello tadi. Hello. Hello. Nanti dia gigit. Hello. Hello. Hai Mia Mia. Oi. Dia duduk dengan Ahmad. Dia berjoget dengan Ahmad. Oi, pandainya dia. Tajam sikit. Boleh tahan ke tak? Wow. Wow. Adik nak pegang tak? Kenapa tak nak pegang? Abang Long boleh pegang. Adik tak nak pegang. Tak nak? Tengok saja. Tengok saja. Sendiri, dia naik sendiri. Hai, jangan gigit. Waktu ada sebab naik ke dapat ni. Dia nak gigit rupanya. Dia punya adik punya pun ada burung. Makan.
Yang ni pun kakak tua. Woi, besarnya jambul dia. Wow. Tengok jambul dia. Woi, besar sangat jambul ni. Nak tengok jambul. Woi, besarnya jambul abang long. Jambul abang long gadis. Oh my god. Tengok muka abang long sama tak? Oh, ada jambul. Ini Firefox. Bullface Gerda. Sahara. Oi, dia dah bangun. Besar pada kucing. Miau. Oi, dia dah sampai. Miau. Miau. Dia kata nak feeding je. Comel sangat dia. Tak, dia bukan anjing. Anjing je yang kena samak. Dia rubah. Dia kencing. Macam miau lah. Hello. Hello. Comel macam miau sangat. Hello. Lari kat rumah. Macam miau. Baik ke dia? Baik. Telinga je besar macam rabbit. Jadi dia boleh menyamar jadi rabbit. Senang dia nak makan. Garu-garu. Fox. Yang ni ke dalam Madagaskar? Kan. Dekat Madagaskar tu yang tadi tu hamster tu. Oi, kecil sangat. Nampak tadi? Adik nampak ke ni? Miau. Miau ke ni? Bukan miau. Monyet. Ingatkan miau. Kenapa monyet ni kecil sangat? Woi, besarnya rabbit. Boleh lah. Yang ni kena samak. Ni hara-hara. Ini ke yang Risa kata hara ni? Tak rasa yang cakap. Oh. Woi, besarnya. Ini sedap sembelih ni. Nak kena masa melih tak? Sedap. Ha ni, siapa nak pegang? Ini kakak Bashirah suka lah ni. Jadi kambing lah. Tapi ada kambing. Mana? Kambing tu dah derhaka kat mak dia. Jadi keras dah. Ini yang paling comel putih ni. Sedap makan ni. Tak lah, yang ni lah yang paling ramai. Ni macam KFC ni. Dia ambil spek tarik ke pindah tak? Ah ah. Marisa. Pindah tak? Boleh angkat ke dia? Angkat lah, boleh angkat. Ha, ni pun boleh angkat. Ha. Tak tak Marisa. Boleh angkat. Kenapa pula tak boleh angkat ke? Tapi dia tak pandai sikat rambut dia. Yang ni je yang paling comel. Ni tengok yang kecil punya adik. Sini. Tu. Yang kecil punya. Bukan ayam, tu ayam besar. Yang ni boleh lah bela. Nak makan sedap. Ayam. Tak habis-habis lagi. Ha, yang tu pun nak makan sedap kat tu. Yang lagi comel lagi sedap. Angkat macam ni. Angkat kat badan dia ni ha. Nampak? Jangan angkat kat depan, nanti dia getar-getar. Nanti kaki dia tendang. Ada ke rabbit adik? Ada. Rabbit kecil. Angkat macam ni. Tarik angkat. Kenapa digigit ke? Angkat dari belakang lah. Kalau depan dia tendang-tendang. Pegang dua tangan. Ha. Sabarlah.
Dia tak boleh angkat macam tu saja. Dia kena angkat dua tangan. Tidur dia bertafakur. Dia tengah bertafakur. Abang, ayah aku tidur. Dia kan tidur. Tidur ke? Bertafakur. Dia tidur. Abang, dia tidur. Oi, ini pun besar. Adik pegang rabbit ke? Wow, boleh pegang rabbit ke? Dia boleh sembilan dia. Yang ni dia rumah kita. Miau. Weh, banyaknya miau kat sini. Best ke duduk kat sini sejuk? Dia buat tol kat sini. Siapa nak berak kena lalu sini. Dia buat tangga. Yang nak di sana. Oi, kat atas ni pun ada miau. Di sini ada. Miau, miau, bangun miau. Jom kita nak tengok kapibara pula. Ui, comelnya bulu mah. Jom. Ambing ni wangi tak? Sebab dia tak mandi. Kalau kita masak jadi nasi ayam jadi kambing mandi. Ya ke? Taklah, itu ayam. Apa yang boleh menggigit ni? Oh, inilah yang kawan dengan babi wild boar tu. Mustafa. Mustafa. Mufasa. Mufasa. Dia nak korek tu, dia nak keluar. Dia nak pergi China. Dia ingat dia pandai. Pergi China. Dia duduk memang. Tu ada donkey. Ya ke? Donkey dengan Shrek. Oh, inilah kawan Shrek. Oi, kawan Shrek. Mana Shrek? Oi, lembu tu mandi punya. Tengah mandi. Best gila, panas punya. Dia buat muka relax je dapat mandi. Oi, tengah mandi ke? Oi, tengah mandi ke? Besar sangat lembu ni. Tak nak mandi. Oi, Fidas boleh naik ke adik? Boleh? Tak apa, abang tolong. Ni nak letak kat budak. Boleh naik tak? Naik kaki. Kaki. Tu macam tu. Okay, good. Pegang saja tau. Wow, boleh naik. Woi, boleh naik kuda. My god. Bye, adik. Cacat. Dia tak tangan. Okay, pegang kuat-kuat. Bye, adik. Woi, adik boleh naik kuda. My god. Tapi dah video. Dah lah. Inilah My Little Pony. My Little Pony tu boleh naik rainbow. Oi, adik naik kuda ke? My god. Woi, naik kuda. Bawa laju lagi adik. Laju. Wow, lajunya adik naik kuda. My god. Adik naik kuda ke? Hebat sangat adik naik kuda. Okey, dah. Jangan naik.
Dia nak pergi mana? Woi, berani dia. Woo! Ambil gambar kat cepat. Susahnya udah ni. Ulah sawa. Ulas sawa. Dia tak gigit. Tak gigit. Kasawari. Imu Emu. Habis tu, kamu kan ada ikut orang. Woi, besarnya. Tu kat dalam mulut. Tu Lidah dia. dia nak target Torik. Tadi Torik nak pegang dia. Kacau lagi. Tapi tak ada lidah. Nak tengok lidah? Tengok demam ke tak lidah mana? Tengok lidah. Tengok lidah. Bawah lah sikit tak nampak. Rasa-rasa dia patut tak? Dia patut Torik je. Oh, ada dua. Menusuk ke? Ayam lah. Oi, sengih ke apa ni? Dia orang panas ni sebab tu dia punya mulut bertenganga. Tadi Emu. Tu sana apa? Kasawari. Oh, yang ni kasawari. Kasawari. Mana kasawari? Kasawari tidur ke? Hoi, jangan buka lagi anda. Aisyah dilarang tak masuk. dilarang tak masuk. Masuk. Dia solat weh. Mbak. Habis. Dah nyabuk ke? Dah belum. Ada. Jangan bawa dia jauh-jauh. Nak pergi mana? Tak nak naik lembu ke? Lembu besar? Tak nak. Jangan bawa dia jauh-jauh. Abang Lu.